jadi masuk ke tengah padang gunung kebau berbunyi jua kok sepi dapet pagi kok sepinggan dapet potang pepatah petitih. Selagi kuat pikulah beban, selagi berdaya cari pengetahuan, selagi sehat selesaikan pekerjaan, selagi bernyawa ingatlah Tuhan. Maksudnya selagi kita ada kekuatan, naklah berani bertanggungjawab dan menjalankan segala amanah yang baik. Perlu juga kita mencari dan menambah sebarang pengetahuan untuk masa hadapan. Juga kita jangan tangguhkan sebarang kerja dan hendaklah siapkan ketika sehat. Selagi kita hidup juga jangan lupa kepada Allah, dan Allah juga tempat kita mengadu dan meminta pertolongan. Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saludin, Pensyarah Kanan, Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim.